Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mengulang kaji soalan-soalan bagi sains tingkatan 3 bab 10 penerokaan angkasa lepas bersama saya Cikgu Farhana binti Ismail dari SMK Bukit Payung, Pokok Senar, Kedah. Standard kandungan ialah perkembangan dalam astronomi. Dan objektif pembelajaran hari ini ialah menerangkan dengan lakaran mengenai perkembangan sejarah model sistem suria. Dah bersedia ke belum? Jom kita uji minda anda. Kita lihat soalan yang pertama. Nyatakan model sistem suria yang dibina oleh ahli astronomi Ptolemy. Kita semak jawapan. Ya, model geosentrik. Seterusnya, kita lihat soalan yang kedua. Nyatakan model sistem suria yang dibina oleh ahli astronomi Copernicus. Jawapannya ialah model heliosentrik. Seterusnya, kita lihat soalan yang ketiga. Nyatakan model sistem suria yang diubah suai oleh ahli astronomi Kepler dengan matahari berada pada titik fokus sepunya pada orbit elip planet. Jom kita semak jawapan. Jawapannya ialah model heliosentrik. Seterusnya, soalan yang keempat. Apakah nama model sistem suria yang ditunjukkan dalam rajah di bawah? Di mana bumi berada di titik tengah dalam orbit membulat. Jawapannya ialah ya, model geosentrik. Seterusnya, kita lihat soalan yang kelima. Apakah nama model sistem suria yang ditunjukkan dalam rajah di bawah? Di mana matahari berada di tengah dalam orbit membulat. Jawapannya model heliosentrik. Okey, seterusnya soalan yang keenam. Apakah nama model sistem suria yang orbitnya berbentuk elip seperti rajah di bawah? Kita semak jawapan. Ya, model heliosentrik. Seterusnya, soalan yang keenam. Namakan ahli astronomi yang mengubah suai model heliosentrik dengan matahari pada titik fokus sepunya pada orbit elip. Jawapannya Kepler. Seterusnya, soalan yang ke-8. Nyatakan maksud bagi istilah berikut. A. Geo, B. Sentrik dan C. Helio. Okey, apa jawapannya? Okey. Geo bermaksud bumi. Sentrik bermaksud berpusat. Manakala helio bermaksud matahari. Seterusnya, soalan yang ke-9. Nyatakan betul atau salah pada pernyataan ini. Ptolemy menyatakan bahawa matahari dan planet yang lain mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit yang membulat. Betul atau salah? Ya, betul jawapannya. Seterusnya, soalan yang terakhir, soalan yang ke-10. Nyatakan betul atau salah pada pernyataan ini. Kepler menyatakan bahawa bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat. Betul atau salah?
Jawapannya salah. Jadi apa jawapannya? Jawapannya adalah Kepler menyatakan bahawa bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit elip. Tahniah semua akan dapat menjawab soalan dengan betul. Sekian, terima kasih.